masih lagi paper 1. Kita tengok soalan melibatkan sistem persamaan. Tapi kat sini dia ada selit sikit soalan selesaikan persamaan kuadratik. Ini tajuk fungsi kuadratik bab 2. Tapi tak apa, masih boleh jawab. Okey, selesaikan persamaan ni senang sahaja. Pertama kita kena kembangkan dia. So akan dapat 3x kuasa 2 tolak 3x darab 4 tolak 12x. Sama dengan yang ini kita kembang 2x tambah 10 tolak x kuasa 2 tolak 5x. Kemudian kita pindahkan ke sebelah kiri semua. 3x kuasa 2 tolak 12x tolak 2x tolak 10 tambah x kuasa 2 tambah 5x sama dengan sifar. Kemudian 3x kuasa 2 campur x kuasa 2 jadi 4x kuasa 2. Kemudian tengoknya ada x saja. Negatif 12 tolak 2x negatif 14 campur 5x dapat tolak 9x. Kemudian tolak 10 sama dengan sifar. Okey, sekarang kita tengok 9 dengan 10 tak boleh dikecilkan. Keluarkan A sama dengan 4, B sama dengan negatif 9, C sama dengan negatif 10. Ingat balik rumus kuadratik. Negatif B tambah tolak punca kuasa 2, B kuasa 2 tolak 4 AC bahagi 2A. Tolong hafal. Jadi X sama dengan negatif 9 tambah tolak punca kuasa 2 negatif 9 kuasa 2 tolak 4 darab A 4 darab C negatif 10 bahagi dengan 2A. Kemudian X akan dapat, yang ini dia tak ada cerita pasal titik perpuluhan atau angka berti. Jadi jawapan macam biasa sekurang-kurangnya. Yang ini ingat untuk semua soalan, sekurang-kurangnya 4 angka berti dan 2 titik perpuluhan. Jadi kita akan dapat 3.066. Satu lagi X sama dengan negatif 0.8155. Jawapan ini guna kalkulator sahaja, tak payah kira kalkulator. Tak payah nak kira daripada rumus-rumus ni, hanya untuk dapat markah sahaja. Jadi markah kat sini sebenarnya 2 sahaja. Oh, minta maaf, 3 markah. So masukkan dekat rumus 1 markah. Jawapan ni 1 markah, N1, N1. Untuk soalan 2A, kita kena buat persamaan. Leman ingin membeli beberapa buah hadiah untuk rakan-rakannya. Dia mempunyai RM102 untuk membeli hadiah tersebut. Hadiah A adalah RM5, hadiah B adalah RM3, hadiah C adalah RM9. Okey. Dekat ayat yang ini, di sini ayat yang ini dia bergabung dengan RM102. Jadi maksudnya apakah A, B dengan C? A, B dengan C adalah bilangan hadiah. A, B dan C adalah bilangan hadiah. Jadi hadiah A, bilangan hadiah A darab RM5. Jadi 5A campur dengan RM3 darab bilangan hadiah B, 3B tambah RM9 darab dengan bilangan hadiah C, jadi 9C sama dengan total pembayaran RM102. Ini adalah persamaan nombor 1. Kemudian untuk yang seterusnya, Noh, ini yang lain pula kawan yang lain. Ini ingin menggunakan jumlah wang yang sama pembelian hadiah A dan B. Jadi hadiah A bernilai RM5 dan sebanyak A bilangan hadiah. Jadi 5A sama dengan harga 3B lah, hadiah B, 3B. Jadi ini persamaan nombor 2.
Dan yang ketiga adalah jumlah hadiah A dan hadiah B yang dibeli perlulah dalam bilangan yang sama dengan hadiah C yang dibeli. Dia ada cakap harga tak? Dia tak cakap harga kan? Berbanding dengan persamaan pertama dengan kedua, dia ada kaitan dengan jumlah wang. Tapi soalan C, yang untuk ayat yang ketiga ni, yang oren ni, dia tidak cerita pasal harga, maka tidak perlu darab dengan harga. So kita ambil saja jumlah hadiah A dengan hadiah B. Jumlah bermaksud tambah, A tambah B, ikut saja ayat, sama dengan bilangan hadiah C. Jadi ini nombor 3. Jadi setiap ini akan dapat P1, P1, P1. Okey. Untuk soalan B, tentukan sama ada berikut merupakan persamaan serentak yang melibatkan satu persamaan linear dan satu persamaan tak linear, atau bukan. Berikan justifikasi anda. Okey. Jadi kat sini, yang nombor 1 ini adalah linear. Kerana apa? X kuasa 1, Y kuasa 1. Tetapi untuk yang kedua ini tak linear. Kenapa? Sebab ada per dengan Y. Bila per dengan Y, dia akan jadi 4Y kuasa negatif 1. Jadi maksudnya yang pertama linear, yang kedua tak linear. Jadi macam mana kita nak buat ayat? Persamaan pertama adalah persamaan linear, ya. Persamaan pertama adalah persamaan linear kerana, jadi cakap tak? Justifikasi. Persamaan pertama adalah persamaan linear kerana pemboleh ubah X dan Y berkuasa 1. Dan persamaan yang ini, tulis balik, persamaan ini tak linear kerana terdapat kuasa bukan 1 lah, sebab 4 per Y ni, Y tidak berkuasa 1. Sebab linear ni dia wajib X dengan Y kuasa 1. Okey, seterusnya cari koordinat titik persilangan antara 2X tambah Y sama dengan 1 dan lengkung ini. Okey, jadi kita tulis kat sini yang tak linear. Ini yang linear. Jadi ini yang linear, ini tak linear. Jadi yang tak linear, Y kuasa 2 tambah 2X tambah 3 kuasa 2 sama dengan 26. Yang linear, 2X tambah Y sama dengan 1. Yang tulis macam ni supaya kita nampak lebih mudah untuk kita nak buat jalan kerja. Ambil yang linear ni sebab dia lebih pendek. Kita tengok siapa yang tidak ada perkali. Y tidak ada perkali kat depan dia. Jadi Y sama dengan 1 tolak 2X. Okey, tadi kita lupa nak letak nombor. Ini nombor 1, ini nombor 2, ini nombor 3. Lepas tu pergi kepada tak linear, ganti 3 dalam 1. Siapa yang ada huruf Y pada persamaan tak linear yang pertama ni, ganti dengan bracket. Jadi bracket kuasa 2 tambah 2X tambah 3 kuasa 2 sama dengan 26. Jadi dalam bracket ni gantikan 1 tolak 2X. Kemudian kita kembangkan dia. 1 kuasa 2 tolak 2 darab 2 4X tolak tambah 4X kuasa 2 tambah 2 kuasa 2 4, X kuasa 2, X kuasa 2, tengah-tengah darab 2 darab 3 6, 6 darab 2 12, X tambah 9, 26 pindah tolak 26 sama dengan sifar.
Kemudian ringkaskan 4x jadi 8x kuasa 2 tolak 4x tambah 12x tambah 8x, kemudian 1 tambah 9 tolak 26, 10 tolak 26 tolak 16 sama dengan sifar. Okey. Kemudian boleh kecilkan, semua boleh bahagi dengan 8 bahagi 8 bahagi 8 bahagi 8 bahagi 8. So x kuasa 2 tambah x tolak 2 sama dengan sifar. Keluarkan ABC, A1, B1, C negatif 2. Masuk dekat rumus, x sama dengan negatif B tambah tolak punca kuasa 2, 1 kuasa 2 tolak 4 A C bahagi 2 A. Ambil saja kalkulator, jangan kira. X sama dengan 1, X sama dengan negatif 2. Bila dah dapat jawapan kat sini, maka kita pergi terus pada yang tak linear ni. Apabila X sama dengan 1, Y sama dengan 1 tolak 2, gantikan X dengan 1, kita akan dapat jawapannya negatif 1. Apabila X sama dengan negatif 2, maka Y sama dengan 1 tolak 2 darab negatif 2, kita akan dapat 5. Dan disebabkan soalan minta koordinat titik persilangan, maka kita kena joinkan nilai X dan Y tersebut dalam bentuk koordinat. Okey, itu pair yang pertama. Ini pair yang kedua. Pastikan dia punya pasangan dia sama. Pasangan dia betul. X1, Y negatif 1 dan X negatif 2, Y 5. Okey, jadi baru kita tengok pada markah sebanyak 6 markah. P1 iaitu persamaan yang ketiga, jadikan Y perkara rumus. Ganti dalam persamaan, sini dapat K1. Kembangkan, susun bentuk arm, tidak dapat markah tetapi perlu ada. Dan rumus kuadratik K1. Boleh juga guna pemfaktoran. Kalau pemfaktoran macam ni, X tolak 1, X tambah 2 sama dengan sifar. Okay. So jawapan X dua-dua betul, dapat N1 yang pertama. Jawapan Y kedua-dua betul, dapat N1 yang kedua. Dan jawapan kedua-dua betul, dapatlah N1 yang terakhir. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 markah. Terangkan sama ada persamaan berikut merupakan satu sistem persamaan linear dalam 3 boleh ubah ataupun bukan. Okey, pertama kita tengok ada tak semua linear. Ini linear, ini pun linear, ini pun linear. Jadi jawapan dia adalah ya, sistem persamaan dalam 3 boleh ubah kerana kuasa tertinggi ialah 1. Okey, soalan yang seterusnya, selesaikan persamaan berikut. Jadi langkah pertama adalah tekan kalkulator. Ya, bila anda dapat soalan macam ni, pastikan perkara yang pertama adalah anda susun X, Y, Z nombor dan tekan kalkulator. Dan dekat kalkulator akan tulis infinite solution, ataupun dalam bahasa Melayunya dipanggil sebagai penyelesaian tidak terhingga.
Dan penyelesaian tak terhingga sebab kita punya hint dia infinite. Infinite ni kan bentuknya macam infinity. Jadi kita boleh kata nanti sampai satu peringkat kita akan dapat kosong sama dengan kosong. Maksudnya jawapan tu kita dah tahu dah apa akan dapat. Jadi kita nak gayakan sahaja jalan kerja je. Okey, jadi ini persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Kita tengok ada tak nombor yang sama? Tak ada nombor yang sama. Okey, ada yang nombor yang sama iaitu Z. 2Z yang tanda tolak dengan tambah ni tak apa. Jadi ini pair yang pertama, tak payah ubah apa-apa. Dan kemudian ini pair yang kedua. Okey, jadi hapus Z 2 kali. Saya guna kaedah yang sama dalam kelas, tapi saya rasa pelajar tak nak guna kaedah saya ajar. Saya tak tahu apa masalah. Jadi saya tulis balik. Ini pasangan yang pertama, yang pasangan A lah. Pasangan A dulu So 3x tambah 5y tolak 2z sama dengan 13. Tolak 14x tolak 17y tambah 2z sama dengan negatif 19. Okey, kita hapuskan z. Jadi operasi apa? Kalau tolak dengan tambah, operasi kita adalah tambah. Jadi kita ambil je kalkulator. 3 tambah tolak 14, kita akan dapat negatif 11x. 5 tambah tolak 17, kita akan tolak 12y. Z akan hapus, akan dapat 13 tambah 19, kita akan dapat 32. Betul ke? Sorry, salah. Tambah tolak jadi tolak, jadi akan dapat negatif 6. Ini persamaan 4. Kemudian untuk B pula, kita nak samakan, jadikan 4Z. Jadi kita bagi arahan persamaan 1 darab dengan 2. Jadi kita tengok persamaan 1 ni darab 2. 3x darab 2, 6x tambah 10y tolak 4z sama dengan 26. Ini persamaan nombor 5. Kemudian tulis balik persamaan nombor 2. Negatif 5x tolak 2y tolak 4z sama dengan 20. Persamaan nombor 6. Persamaan nombor 2. Okey. So kita nak apakan z, tolak dengan tolak, jadi kita gunakan operasi tolak. Supaya tolak akan jadi tambah, akan hapuslah. Jadi 6 tolak 5, 11x. 10 tolak 2 jadi tambah 12y sama dengan 26 tolak 20 dapat 6. Persamaan yang baru nombor 6. Jadi akhirnya kita ambil kedua-dua persamaan ini, kita operasikan. Jadi saya tulis balik, negatif 11x tolak 12y sama dengan negatif 6. Ini persamaan nombor 4 tadi. 11x tambah 12y sama dengan 6. Persamaan nombor 6. Jadi dekat sini kalau kita ambil operasi tambah, maka dia akan jadi kosong sama dengan kosong. Dan tulislah balik infinite solution. Kan kita copy je jawapan daripada kalkulator tu, infinite solution ataupun penyelesaian tak terhingga.
maka dapatlah jawapan markah penuh. Okey, dekat sini kita akan dapat P1, iaitu kita darab dengan 2 pada persamaan untuk menghasilkan persamaan kelima ni. Okay. Kemudian K1 kita akan dapat kat sini, iaitu kita menghapuskan satu pemboleh ubah, dan kemudian kita nampak kosong sama dengan kosong, dapat lagi K1, dan tulis infinite solution sebagai N1. 5. Membentuk sekeping skateboard kepada segitiga bersudut tegak. Okey, kita berhenti sampai sini. Maka perkara pertama mestilah kita lukis sahaja segitiga sudut tegak mempunyai panjang hipotenus X tambah 4. Jadi label X tambah 4. Panjang sisi lainnya adalah 2X tolak Y dan X cm. Jadi letak je kat mana-mana. Contohnya 2X tolak Y pada tinggi dia dan X sebagai tapak dia. Dia tidak cakap apa-apa tapak ke tinggi, dia just kata sisi-sisi yang lain. Dan kemudian dia bagi perimeter adalah 24. Okey, cari panjang sisi-sisi ni lah selain hipotenus. Okey, so langkah pertama adalah mencari apakah nilai X dengan Y, dan nanti kita akan baru jawab soalan panjang sisi ni. Okey, jadi dekat sini pertama kita akan lihat kepada perimeter ni. So kita buatlah sini perimeter sama dengan 24. Apa maksud perimeter? Ukur lilit. Jadi tambah semua, X tambah 4 tambah X tapak ni tambah dengan tinggi 2X tolak Y sama dengan 24. Dan kita ringkaskan, kita akan dapat 4X tolak Y sama dengan 4X tolak Y, 4 ni pindah sebelah, sama dengan 24 tolak 4, 20. Okey, sampai situ kita akan dapat di sini. Dan ini seolah-olah kita dapat persamaan pertama. Dan kita tahulah ini adalah persamaan serentak. Jadi jadikan Y sebagai perkara rumus. Katalah sini saya jadikan Y sebelah kanan. Sebab tolak Y jadi tambah Y 4X tolak 20. Jadi jadikan pula Y sebelah kiri, Y sama dengan 4X tolak 20. Ini persamaan nombor 2 lah. Saya terus buat jadikan perkara rumus sebab saya tahu ada persamaan serentak kat sini. Okey, itu yang pertama. Lepas tu kita tengok pula mana lagi persamaan nombor 2. Persamaan kedua adalah kita kena ada common sense lah. Kalau segitiga sudut tegak ni tak boleh lari daripada teorem Pythagoras, luas segitiga, perimeter dan tan sin cos yang basic. Jadi kat sini ada teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras menyatakan bahawa sisi-sisi yang dikuasakan 2, 2X tolak Y kita kuasakan 2 tambah dengan X tapak dikuasakan 2 sama dengan hipotenus dikuasakan 2. Okey, itu teorem Pythagoras kata. Jadi dekat sini kita terus bagi markah. Pertama, kita nampak sahaja ungkapan yang ini, kita akan dapat P1 sebab pelajar ni tahu membuat persamaan yang pertama. Kemudian teorem Pythagoras ini pun P1. Dan kemudian jadikan Y perkara rumus sebagai P1 yang ketiga. Okey, mudah nak dapat markah. Okey, selanjutnya gantikan Y ni ke dalam teorem Pythagoras ni. Tapi kalau yang ini saya fikir
kita kembangkan dahulu kodnya ni. Kejap, kita kembangkan ke? Kita kembangkan dahulu. 2 kuasa 2 4x kuasa 2 tolak 2 darab 2 4xy tambah y kuasa 2 settle. Kemudian tambah x kuasa 2 sama dengan yang ni kita kembang x kuasa 2 tambah 8x tambah 16. Okey, sampai dekat sini saya nak ganti ni. Okey, ini sebagai persamaan nombor 3. Ganti persamaan 2 dalam 3. Jadi 4x kuasa 2 tolak 4x bracket tambah bracket kosong kuasa 2, sebab ini dua-dua y, tambah x kuasa 2. Yang ini saya pindah, tolak x kuasa 2 tolak 8x tolak 16 sama dengan sifar. Jadi dekat bracket kosong ni masukkan apa? 4x tolak 20, 4x tolak 20. Jadi dekat sini dia memang agak panjang lah, jadi kena buat satu persatu. 4x kuasa 2 tolak kembangkan 16x kuasa 2 tolak dengan tolak tambah 80x tambah, okey, kembangkan kuasa 2, 4 kuasa 2 16x kuasa 2 tengah-tengah darab 2 darab 20 tolak 40 tolak 40 darab 4 tolak 160x tambah 400, sebab negatif kuasa 2 positif, jadi 20 kuasa 2 400. Kemudian x kuasa 2 tolak x kuasa 2 hapus, tolak 8x tolak 16. Okey, jadi yang ni saya colorkan, dia hapus Okey, kembali. Sekarang 4x kuasa 2 tambah 16x kuasa 2. Ni 4x kuasa 2 tolak 16x kuasa 2 tambah 16x kuasa 2, tinggallah 4x kuasa 2 sahaja. Kemudian 80x tolak 160 tolak 88x. Kemudian nombor sahaja ni 400 tolak 16 akan dapat tambah 384 sama dengan sifar, dan boleh kecilkan bahagi dengan 4. So kita akan dapat x kuasa 2 tolak 22x tambah 96 sama dengan sifar. Keluarkan A 1, B negatif 22, C 96. Masuk dekat rumus x sama dengan negatif B tambah tolak kunci kuasa 2 negatif B kuasa 2 tolak 4 A 1 C 96 bahagi 2A, dan ambil saja kalkulator, kita akan dapat x 16 ataupun x 6. Dan kemudian ganti ke sini. So apabila x sama dengan 16, so y sama dengan 4 16 tolak 20, kita akan dapat 44
apabila X sama dengan 6, Y sama dengan 4 darab 6 tolak 20, kita akan dapat 4. Okay, jadi pasangan tu kena betul lah, Y dengan X tu. X16 Y44 dan X6 Y4. Okey, dan cari panjang sisi yang lain. Maksudnya cari apakah panjang sisi tapak dengan tinggi. Hipotenus tak payah cari, nak cari pun boleh je, tak ada masalah. Jadi cuba kita ambil kat sini, kita ambil yang apa, yang ungu Jadi 2 darab X6 tolak Y4. Jadi 12 tolak 4 dapat 8. Dan yang ini X dapat 6. Okey, jadi kita boleh kata panjang sisi yang lain ialah 8 dan 6. Nak letak cm pun boleh, tak ada masalah. Ataupun kita boleh kata tinggi adalah 8, tapak adalah 6. Ini tak ada masalah. Kalau nanti dia terbalik pun tak apa, mengikut gambar yang kita label. Contohnya kalau kita label dekat sini X, maka dia akan jadi tinggi lah. Ataupun nak buat mana-mana lah, nak kata panjang sisi yang lain 8 cm, 6 cm. Okey, kenapa kita tak ambil yang oren ni? Kalau kita ambil yang oren ni, cuba kita tengok yang oren ni. 2x 16 tolak Y44. Kita ambil tak yang oren ni, 2 darab 16 tolak 44. Kita dapat negatif 12. Bila kita dapat negatif 12, maksudnya jawab reject lah. Reject. Tapi jawab masa pengiraan kita jangan reject. Jawapan akhir je kita reject, ataupun tak payah tulis. Okey. So markah macam mana? Tadi kita dapat P1 P1. Terus sini K1. Dapat nilai X N1. Dapat nilai Y ni N1 lagi. Dan dapat jawapan 8 dengan 6 dapat N1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mana satu lagi? 1, 2, 3. Oh, sini K1. Oh, sorry, bukan kat situ. Dekat sini K1, iaitu ganti ni. Okey.